Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya di dalam rancangan Kopi dan Sejarah. Jadi untuk kali ni kita kelainan sikit. Sebab apa? Sebab yang pertamanya kita tak ada kopi. Yang mana kita kehilangan sebuah ikon untuk kita punya channel ini. Tapi tak apa, tak mengapa. Ikon yang kedua kita masih ada, iaitu sejarah. Di mana di dalam episod-episod yang lepas, kalau korang perasan, kita orang dah buat lebih kurang 6 episod dah tentang podcast Tamadun Islam, yang mana kita orang menceritakan tentang sejarah bermula daripada zaman sahabat Nabi dengan cara yang orang panggil dengan cara santai dan juga dengan cara soal jawab. Sebab itulah kita namakan sebagai podcast Tamadun di dalam saluran Kopi dan Sejarah. Untuk kali ni juga kelainan kita adalah saya keseorangan. Kerana sahabat saya, saudara Awi, sedang berada di luar kawasan, yang mana beliau sedang berada di UKM untuk menyambung beliau punya pengajian di dalam ijazah sarjana. Tapi tak mengapa, setelah kita orang berbincang, dan saya dan juga Awi dan beberapa sahabat di dalam kita orang punya tim ini, kita orang berbincang, kita nak buat macam mana untuk mengisi kekosongan di saat ketiadaan saudara Awi. Maka terbitlah satu idea daripada kami semua untuk kita lancarkan sebuah lagi rancangan baru, iaitu rancangan yang kami beri nama sebagai Profile. Dalam profile ini kami akan cerita, okey, kalau dalam podcast Tamadun kami ceritakan tentang tamadun, tentang kerajaan itu sendiri. Kalau contoh tentang zaman sahabat, kita akan fokus untuk satu episod tu kita cerita dahulu siapakah sahabat itu. Adapun di dalam rancangan profile ini kami fokuskan kepada profil ataupun biografi seseorang sahabat itu ataupun seseorang tokoh itu. Untuk episod kali ini, untuk episod pertama ini, saya akan menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang selalu kami sebut di dalam podcast yang lepas. Yang mana beliau inilah yang pertama memulakan serangan ke atas wilayah Parsi di Iraq. Beliau adalah Al-Muthanna bin Harithah. Kalau korang perasan di dalam podcast yang lepas, kita orang selalu sebut nama Al-Muthanna. Adapun nama-nama sahabat lain tu agak orang panggil biasalah untuk yang biasa kita dengar, seperti Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ataupun Ikrimah bin Abi Jahal, Amru bin Al-As. Adapun di dalam beberapa episod, contohnya episod yang kami ceritakan tentang pembukaan Parsi, banyak kami sebut tentang Al-Muthanna. Jadi siapakah Al-Muthanna ini? Episod kali ni, untuk episod pertama ni kami akan cerita tentang Al-Muthanna itu. Jadi pertama sekali saya ucapkan, saya mewakili tim saya, saudara Awi dan beberapa tim yang berada di belakang kami mengucapkan terima kasih kepada penonton-penonton sekalian kerana di dalam 6 episod yang lepas korang setia bersama kami. Jadi sebab itulah kami sentiasa bersemangat untuk memberikan konten-konten ataupun pengisian-pengisian yang menarik untuk kalian. Sebab itulah kami cuba, walaupun saudara Awi tak ada, kami cuba untuk isi juga. Maksudnya sampai je hari Ahad, Khamis akan ada je episod-episod baru yang keluar, insya-Allah. Jadi siapakah Al-Muthanna? Al-Muthanna jauh sebelum berlakunya pembukaan kota Parsi. Beliau ni kita patah balik beberapa tahun sebelum peristiwa penaklukan Parsi ataupun pembukaan Parsi, iaitu di zaman Nabi SAW masih lagi berada di kota Mekah. Seperti yang kita tahu bahawa Nabi kita SAW ketika berada di Mekah, Nabi dianiayai, Nabi dizalimi. Para sahabat ataupun orang Islam di peringkat awal itu ditekan, diboikot, dipalau, dengan istilah modernnya dipalau, dibuat pelbagai orang panggil tekanan-tekanan ke atas mereka ini. Sehingga kan Nabi SAW sendiri dihalang. Di peringkat awalnya Nabi digelar sebagai Al-Amin. Tetapi akhirnya Nabi
apabila Nabi bawa kepada kebenaran, iaitu kalimah tauhid la ilaha illallah, dan juga menyeru orang Quraisy kepada meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan moral, maka Nabi ditentang. Sahabat-sahabat Nabi ditentang sehingga mereka menghalang sesiapa saja untuk datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kota Mekah tidak lagi mahu mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi buat? Nabi tak pernah putus asa. Kenapa? Kerana Allah SWT hantar Nabi dan Allah tak akan kecewakan Nabi. Allah hantar Nabi walaupun manusia tak nak dengar Nabi, ada juga orang terdekat Nabi tak nak dengar Nabi, tapi akan ada orang lain yang akan terima Nabi. Bahkan Allah bagi satu khabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu para jin yang Nabi tak nampak tapi datang mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi keluar daripada kota Mekah, Nabi menuju ke ketika musim haji. Seperti yang kita tahu, yang orang Arab sebelum ni pun mereka ada juga melaksanakan ibadat haji. Mereka datang ke Mekah untuk buat haji. Maka Nabi keluar, ambil peluang. Musim haji ni musim orang ramai datang ke Mekah. Nabi keluar daripada kota Mekah. Nabi datang berjumpa dengan setiap kabilah yang datang. Nabi datang jumpa dengan setiap kabilah yang ada di kota Mekah. Jadi antara yang Nabi jumpa adalah satu kabilah yang ketuanya adalah Al-Muthanna bin Harithah, iaitu Bani Syaiban. Bani Syaiban ini sebuah suku yang berada di timur negara Arab, timur semenanjung Arab sekarang, iaitu berhampiran dengan Iraq. Iraq ketika itu berada di bawah wilayah Parsi. Jadi di kalangan mereka adalah 3 orang pemimpin utama. Yang paling utama sekali adalah Al-Muthanna bin Harithah. Yang kedua ialah Mafruq bin Amr Asy-Syaibani. Dan yang ketiga adalah adik kepada Al-Muthanna, iaitu Al-Mu'anna bin Harithah. Maka Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada mereka. Maka Abu Bakar yang paling pertama bercakap. Abu Bakar mengatakan bahawa, wahai manusia ataupun wahai Bani Syaiban, kalaulah kamu pernah dengar tentang satu berita berkenaan dengan Rasulullah, inilah Rasulullah. Maksudnya berita tentang Nabi ini dah tersebar ke seluruh negara Arab. Abu Bakar kata, kalau kamu pernah dengar tentang berita Rasulullah itu, inilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun persilakan Nabi untuk bercakap. Maka mereka pun bertanya, ila madza tad'u ya akha Quraisy? Ini Mafruq. Mafruq yang bertanya kepada Nabi. Al-Muthanna masih lagi duduk senyap dia. Ditanya apa? Kepada apakah yang engkau seru, wahai saudara Quraisy? Mereka panggil Nabi dengan gelaran akha Quraisy, iaitu saudara Quraisy. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku menyuruh kepada syahadah la ilaha illallah dan juga aku adalah Rasulullah. Dan Mafruq juga bertanya lagi, wa ila madza? Dan kepada apakah lagi? Maka Nabi membacakan satu ayat, yang mana di dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul ta'alu atlu ma harramallahu alaikum. Kemarilah, aku akan bacakan kepada kalian apakah yang Allah haramkan ke atas kalian. Yang paling utama adalah alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan apa pun. Yang kedua, wala walidaini ihsana. Aku juga menyeru kalian kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian kerana takut kemiskinan. Kerana takutkan kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kerana Allah mengatakan bahawa nahnu narzuqukum. Sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kalian. Jangan bunuh anak kerana takut tak ada rezeki. Kerana kami yang beri rezeki kepada kalian dan kami juga yang beri rezeki kepada anak-anak kalian. Dan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan jangan bunuh mana-mana nyawa kecuali dengan hak, dengan kebenaran, kerana ada sebab. Dan jangan membuat kerosakan di atas muka bumi ini. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Dan itulah wasiat-wasiat, perintah-perintah yang Allah perintahkan untuk kalian. Mudah-mudahan kalau kamu ikut,
kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan Mafruq terkejut. Dia kata, sesungguhnya apa yang kau serukan ini adalah seruan kepada kebaikan moral. Maksudnya apa yang kau seru ni adalah benda-benda yang baik. Kenapa orang tolak? Maka dia tanya lagi, dan kepada apakah lagi kamu seru kami? Kepada apakah lagi yang kau ajak wahai akhu Quraisy? Maka Nabi jawab, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah, kita biasa dengar ayat ni dalam khutbah Jumaat kan? Innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyeru kalian kepada al-adli, keadilan, dan juga al-ihsan, buat baik. Dan juga buat baik kepada orang terdekat. Dan Allah juga melarang kalian, menegah kalian daripada membuat kemungkaran. Dan akhir sekali Mafruq tadi kata apa? Dia menoleh muka beliau. Mafruq tadi menoleh wajahnya ke arah Al-Muthanna. Dia kata, wahai akhu Quraisy, ini Muthanna bin Harithah. Huwa syekhuna wa sahibu harbina. Wahai akhu Quraisy, ini adalah Al-Muthanna bin Harithah. Ini adalah syekh kami, pengetua kami. Ini adalah penghulu kami. Beliau juga adalah ketua medan perang kami. Dan mudah-mudahan Al-Muthanna ada benda yang nak cakap dekat engkau, wahai akhu Quraisy. Maka Al-Muthanna pun buka mulut. Wahai akhu Quraisy, demi Allah, ini Al-Muthanna ni yang akan buka Parsi nanti. Wahai akhu Quraisy, demi Allah, apa yang engkau ajakkan ini adalah benda yang baik. Muthanna tanya lagi, wahai akhu Quraisy, apakah lagi yang kau ajak? Dan Nabi kata, aku menyeru kalian, aku memberi tawaran kepada kalian untuk menolong aku, untuk bawa agama ini, untuk bawa risalah ini, dan untuk menolong aku apabila ada permusuhan-permusuhan yang dihalakan kepada aku. Maka kata Al-Muthanna, dan ini susah, wahai akhu Quraisy, apa yang kau ajak itu kami tak bantah, itu benda yang baik, itu benda yang cantik, seruan yang baik. Tapi kami tak boleh nak tolong. Sebab apa? Sebab kami ini satu kabilah Syaiban ni, Bani Syaiban ni, kami berada berdekatan dengan Parsi. Dan kami Bani Syaiban selalu pergi cari air dekat wilayah Parsi. Dan kami juga mendapat, kami juga sudah berjanji dengan kerajaan Parsi bahawa kalau ada mana-mana orang yang datang daripada tanah Arab untuk minta tolong dengan kami tak akan tolong. Sebab apa? Sebab kami ada perjanjian dengan Parsi. Dan Al-Muthanna sambung lagi. Al-Muthanna kata, mungkinkah apa yang mereka takutkan itu adalah engkau? Sebab tu mereka ambil janji dengan kami awal-awal. Maka Nabi senyum. Nabi kata, ara'aitum, kamu nak tak? Kamu nak tak kalau kamu in labithtum illa qalilan, kalau kamu hidup sikit lagi, kamu akan menguasai Parsi. Kamu akan menguasai kerajaan Parsi, harta-harta Parsi dan tawanan-tawanan daripada Parsi. Dan Nabi tanya, dan Muthanna pelik. Dia sekarang pun tak ada apa-apa, tiba-tiba nak janji untuk menakluk Parsi. Maka Al-Muthanna bertanya kepada Nabi, ahiyalak ya akhu Quraisy, adakah benda tu bila berlaku nanti untuk kamu, wahai akhu Quraisy? Nabi kata, na'am. Ya, benda tu akan berlaku. Jadi Nabi tanya pula, kalaulah benda tu berlaku, atusabbihunallah wa tuqaddisunahu wa tuhallilunahu, adakah kalau berlaku begitu nanti dan kamu sempat untuk berjumpa, kamu akan memuji Allah, kamu akan bertahmid kepada Allah, kamu akan bertakbir kepada Allah, dan kamu akan bertahlil kepada Allah? Maka jawab Muthanna, kalau benda tu berlaku, aku berjanji aku akan memuji Allah. Maka habislah peristiwa yang berlaku di antara Nabi dan juga Bani Syaiban, termasuk Al-Muthanna bin Harithah. Jadi Al-Muthanna pulang ke kampung dia. Kata-kata Nabi masih lagi bermain di dalam fikiran beliau. Siapa akhu Quraisy ni sampai dia janji macam tu? Tapi aku jamin dia ni bukan orang penipu. Sebab itulah lepas peristiwa pembukaan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah, tahun 8 ataupun ke-7 Hijrah, tapi rasanya 8 kalau silap, boleh betulkan. Tahun ke-8 Hijrah berlakunya pembukaan kota Mekah. Dan tahun ke-9 inilah yang Allah sebut
idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan dan juga kemenangan daripada Allah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika itu kamu akan lihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Jadi Al-Muthanna dan juga Bani Syaiban salah satu daripada orang-orang Arab yang berbondong-bondong datang ke Madinah untuk berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun ke-9 Hijrah, maka masuk Islamlah Al-Muthanna bin Harithah. Maka di saat itu beliau masih lagi memegang janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ketika tahun ke-11 Hijrah, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, berlakunya peristiwa murtad. Bani Syaiban dan juga Al-Muthanna inilah antara kelompok Arab ataupun suku Arab yang masih lagi teguh dengan agama Islam. Jadi Al-Muthanna ini antara yang paling panggil tegas dengan puak-puak murtad ini. Mereka dengan tegasnya menghalang orang-orang yang nak murtad dan juga nak memberontak ke atas kerajaan Islam ini. Maka sebab itulah apabila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutuskan tentera-tentera untuk menundukkan golongan-golongan murtad ini, maka Al-Muthanna apa dia buat? Apa beliau buat? Beliau mengajak suku-suku beliau. Sebab suku Syaiban ni suku pahlawan. Beliau mengajak 8,000 daripada anak-anak suku beliau, mari kita ke Parsi. Sebab aku ingat lagi janji Nabi SAW. Lebih-lebih lagi puak-puak Parsi ni dia dah mulakan pemusuhan ke atas kerajaan Islam semenjak zaman Nabi lagi. Jadi Al-Muthanna kata, mari kita pergi ke Iraq. Maka kata salah seorang daripada suku-suku Syaiban ini, daripada orang-orang yang daripada suku Syaiban ini, mereka mengatakan, wahai Muthanna, kita tak boleh bertindak sebelum kita menerima arahan ataupun kita meminta izin dengan khalifah. Al-Muthanna kata, tak payah. Kita tak payah minta izin. Sebab apa? Sebab kita pergi ni atas kapasiti kita sendiri. Sekurang-kurangnya kalau kita kalah, kita adalah kita. Kita tidak mewakili kerajaan Islam. Tapi kalau kita menang, kemenangan kita adalah untuk kerajaan Islam. Itu Sayyidina Al-Muthanna bin Harithah. Maka beliau dengan suku beliau menyerang Iraq. Sambil-sambil nak menghalang sambil-sambil nak menghalang Parsi daripada masuk campur urusan umat Islam. Maka pergi berperang dan Muthanna berjaya menyerang dan menakluk beberapa kota di Iraq sehingga beliau dapat ghanimah, harta rampasan perang, dapat juga tawanan perang dan beliau dapati bahawa, sehingga beliau mengatakan bahawa laqad sadaqallahu wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan juga Rasulnya telah benar. Ketika mana Nabi pernah berjanji suatu ketika dahulu ketika Nabi masih lagi lemah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah bermulanya career Al-Muthanna bin Harithah di dalam perjuangan bersama dengan kerajaan Islam menentang Parsi, sehinggalah datangnya Khalid bin Al-Walid. Dan kita juga telah menceritakan di dalam episod pembukaan Parsi, iaitu ketika Khalid bin Al-Walid pergi ke Syam, Al-Muthanna ditugaskan untuk menggantikan Khalid di dalam kepimpinan Iraq ataupun wilayah Islam yang baru dibuka tadi di dalam kerajaan Parsi. Jadi Al-Muthanna kemudian akhirnya syahid juga di medan Parsi. Kerana apa? Kerana beliau mungkin kita boleh cerita di episod yang lepas, tapi yang penting Al-Muthanna ini mempunyai jasa yang sangat besar di dalam perjuangan di Parsi. Jadi selanjutnya insya-Allah kita akan sambung di episod yang lepas insya-Allah. Jadi untuk kali ini juga kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada abang kita, iaitu Abang Faizi, pengurus kepada Terniak Village, kerana sudi membawa kami kepada satu tempat yang sangat cantik. Jadi sangat sesuai lah dengan kita punya konsep, iaitu kopi dan sejarah. Sebenarnya bagi korang yang tak tahu lagi kenapa kami letak nama kopi dan sejarah ni, kerana kopi ni satu konsep santai dan kami cuba bawa satu tajuk sejarah yang jarang orang minat sejarah ni. Tapi kami cuba untuk sesantai mungkin dengan bertemakan kopi dan sejarah, dan kami cuba untuk cari tempat-tempat yang cantik. Mudah-mudahan korang yang mendengar ni dapat juga mencuci mata dengan melihat pemandangan-pemandangan di sekeliling kami. Jadi kita sekarang masih lagi berada di Rantau Panjang. Kami tak pergi jauh lagi.
Untuk episod-episod yang lepas pun kami masih lagi di Rantau Panjang. Jadi saya dan juga tim Kopi dan Sejarah mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton sekalian kerana daripada awal setia bersama kami. Dan terima kasih juga kepada Abel Faizi kerana sudi menemani kami untuk sampai ke puncak Bukit Kuong ini. Jadi aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, salam.